Kita operasi kita mencari telah berjaya. Okey, kita bermula pada pukul 8.30 pagi tadi, dan pada pukul 12.30 tadi kita telah jumpa mangsa. Ya, kita jumpa mangsa dengan usaha-usaha daripada pasukan pencari, daripada APM, bomber, marine dan juga PGU, dan juga termasuk juga dengan SFC lah. Okey, syukurlah kita dapat menemui mangsa, dan sekarang ni mangsa kita bawa ke ke hospital umum untuk tindakan selanjutnya lah. Pertama ni kita akan buka FTR dulu ya. Mangsa ditemu di mana tu? Dia jarak lebih kurang dalam 300 meter daripada lokasi mangsa ditarik ke dalam air lah. Keadaan mangsa? Agak tidak sempurna. Jadi walau bagaimanapun ada sikit beberapa bahagian badan yang cedera lah. Okay. Cuma kita akan lakukan postmortem lah untuk kita lihat seterusnya lah. Waktu proses mengeluar dan menemui mangsa, ada tak kelibat samudera? Oh, tak ada. Kita tak nampak apa kelibat samudera, kita tak nampak. Cuba kita dapat body mangsa tu, kita dapat di tepi tebing lah. Tepi masih dalam air lah. Tebing sungai. Okay. Apa sebenarnya perjumpaan ni? Ya, dah pukul 12.30 tadi. 12.30 kita jumpa lah mangsa. Dan keadaan paras air waktu penemuan tu? Waktu penemuan tu air surut. Air surut. Lebih kurang setengah jam selepas air surut. Kita jumpa mangsa lah. Okey. Ada apa lagi? Mangsa dalam keadaan lengkap berpakaian seperti yang tu? Ada pakaian, separuh pakaian lah. Cuma keadaan kita akan lakukan postmortem nanti. Okay. Facial intact tuan? Ya, facial keadaan kritikal masih ada lagi.